Tayar Michelin buatan China. Okay guys, hari ni Wan Cina nak cerita sikit pasal tayar jenama Michelin. Okay, korang hari-hari cakap tayar buatan China tak boleh pakai, senang pecah lah, senang bengkak lah. Tetapi hari ni Wan Cina nak juga tunjuk kepada korang, Michelin dah keluarkan tayar buatan China. Okay, sama juga kita boleh nampak dekat sini. Depan ini adalah sebiji PS5. Nampak sini? Buatan China. Okay, belakang sini ada lagi satu biji PS5 buatan China. Sini ada lagi satu Primacy SUV Plus buatan China. Okay, so tayar Michelin memang dah ada kilang dekat China. Korang jangan risau, kualiti dia memang 100% sama dengan yang buatan Europe. Tetapi apa yang beza dia, sama macam video Pirelli hari itu Wan Cina baru buat. Beza dia memang harga sahaja. Okay, untuk yang buatan Europe, sini ada satu biji PS4S, 45% import tax kali SST. Tapi untuk yang China pula, 5% import tax, 5% SST. So, jadi jumlah dia hanya 10% saja. Untuk PS4S sahaja yang belum ada keluaran buatan China. Tetapi untuk PS5 dan lain-lain banyak, Primacy SUV Plus lah, XM2 Plus lah, banyak dah buatan China. Kebanyakan saiz dia 15 sampai 20 semua ada. Rasanya 14 pun ada juga. Okay? So, korang berani tak beli tayar buatan China? Michelin buatan China, Pirelli buatan China, banyak lagi jenama buatan China. Janji korang beli dengan kedai tayar yang betul ataupun yang profesional. Kita boleh jaminkan kualiti dengan juga keselamatan anda semasa mengguna tayar. So itu saja untuk video kali ini. Kita nak tunjuk sikit jenama tayar Michelin ni ada juga yang buatan China. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen ke bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.